Indahnya kehidupan kita. Malaysia, tanah air yang dibina bukan hanya dengan batu bata pembangunan, tetapi juga dengan nilai perpaduan yang menyatukan hati rakyatnya. Di bawah langit yang sama, pelbagai kaum, agama, budaya dan bahasa hidup dalam sebuah masyarakat yang kaya dengan kepelbagaian. Perbezaan yang wujud bukanlah penghalang, sebaliknya menjadi warna-warni yang mencorakkan keindahan negara. Dalam semangat saling menghormati, memahami dan bertolak ansur, rakyat Malaysia terus melakar keharmonian yang menjadi asas keamanan dan kemakmuran negara. Inilah kekuatan sebenar Malaysia, sebuah negara yang teguh berdiri atas semangat perpaduan dalam kepelbagaian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat berbagai kaum, agama dan budaya. Oleh itu, usaha memperkukuhkan perpaduan dan penyatu paduan sosial amat penting bagi mengekalkan keharmonian negara. Salah satu tempat yang sering menjadi tumpuan masyarakat tanpa mengira latar belakang ialah restoran mamak. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji peranan restoran mamak dalam mewujudkan penyatu paduan sosial dalam kalangan pelanggan. Restoran mamak merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat berbagai kaum di Malaysia. Selain menjadi tempat menikmati makanan, restoran mamak juga berfungsi sebagai ruang interaksi sosial yang membolehkan orang ramai bergaul dan berkomunikasi tanpa mengira kaum dan budaya. Situasi ini membantu memupukkan persefahaman serta mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita ikut temu bual berikutnya. Operasi kajian yang terdapat dalam kajian ini adalah penyatu paduan merujuk kepada tahap hubungan sosial, interaksi, persefahaman, toleransi dan kerjasama yang wujud antara pelanggan daripada pelbagai kaum, agama dan latar belakang budaya di restoran mamak. Penyatu paduan diukir melalui kekerapan interaksi antara pelanggan yang berbeza latar belakang, sikap saling menghormati, penerimaan terhadap kepelbagaian serta kemampuan restoran mamak berfungsi sebagai ruang pertemuan yang menggalakkan perpaduan dan keharmonian masyarakat. Berdasarkan konsep kajian ini, kajian dijalankan untuk mengkaji peranan restoran mamak sebagai medium penyatu paduan sosial dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Restoran mamak dipilih kerana ia menjadi tempat masyarakat daripada pelbagai bangsa dan agama berkumpul serta berinteraksi dalam suasana yang harmoni. Dalam kajian ini juga, penyatu paduan sosial merujuk kepada hubungan baik, toleransi dan persefahaman antara masyarakat yang berbeza latar belakang. Kajian ini menggunakan kaedah temu bual dan pemerhatian terhadap pelanggan restoran mamak serta berpandukan kepada teori Take Place oleh Ray Oldenburg. Teori ini menjelaskan bahawa restoran mamak berfungsi sebagai ruang sosial di luar rumah dan tempat kerja yang dapat mengeratkan hubungan antara masyarakat. Oleh itu, restoran mamak bukan sahaja menjadi tempat makan, malah turut menyumbang kepada pengukuhan perpaduan masyarakat di Malaysia. Pernyataan masalah yang didapati ialah Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat pelbagai kaum, agama dan budaya. Justeru penyatu paduan sosial amat penting untuk mengekalkan keharmonian negara. Restoran mamak sering menjadi tempat pertemuan masyarakat daripada pelbagai latar belakang untuk makan, berkumpul dan berinteraksi. Namun, kajian mengenai peranannya sebagai medium penyatu paduan sosial masih kurang diberikan perhatian. Selain itu, faktor seperti kualiti perkhidmatan, kebersihan dan suasana restoran turut mempengaruhi interaksi sosial antara pelanggan. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji peranan restoran mamak dalam mewujudkan penyatu paduan sosial serta mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dalam kalangan pelanggan. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti sejauh mana restoran mamak berperanan sebagai medium penyatu paduan sosial dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial antara pelanggan di restoran mamak. Dan yang ketiga, menilai pengaruh kualiti perkhidmatan, kebersihan dan suasana restoran mamak terhadap tahap penyatu paduan sosial dalam kalangan pelanggan.
Seterusnya, kita masuk kepada dapatan kajian. Kajian menunjukkan restoran mamak berperanan penting sebagai medium penyatuan sosial. Majoriti responden bersetuju bahawa restoran mamak menjadi tempat pertemuan berbagai kaum serta menggalakkan interaksi dan hubungan yang baik antara masyarakat. Antara faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ialah suasana yang santai dan mesra, harga makanan yang berpatutan, kepelbagaian menu, waktu operasi yang panjang serta kehadiran pelanggan dari berbagai kaum. Suasana restoran yang selesa, terbuka dan mesra membantu pelanggan berinteraksi dengan lebih mudah. Layanan yang baik serta persekitaran yang kondusif turut menyumbang kepada pembentukan hubungan sosial yang positif antara pelanggan dari berbagai kaum. Kesimpulannya, restoran mamak berperan sebagai media penyatuan sosial yang menggalakkan interaksi antara kaum. Suasana yang mesra dan terbuka menjadikan ruang penting dalam memupuk perpaduan dan keharmonian masyarakat Indonesia.